kedekut dengan isteri, jangan kedekut dengan anak-anak. Saya nak pesan betul-betul dalam kita berumah tangga ni, jangan kita ni rasa bahawa isteri itu jadi beban pada diri kita, jangan. Tetapi kita nampak itulah ladang pahala yang Allah sediakan untuk diri kita. Jangan rasa beban dengan anak-anak, jangan. Dalam hidup kita, nampakkanlah itu ladang pahala yang Allah sediakan untuk diri kita. Kita beli beras untuk anak keluarga kita ni jauh lebih banyak pahala yang Allah sediakan dibandingkan kita beli beras pada orang lain suku Sakat. Kita beli yang disebut dengan lauk-lauk dan sebagainya pada orang lain. Jangan. Kita beli kebahagiaan keluarga kita, ceria wajah isteri kita, ceria wajah yang disebut dengan anak-anak kita, gembira keluarga kita. Segala benda dalam hidup kita ni bahagia je hidup, saling sokong menyokong di antara satu sama lain. Jangan kita rasa kecewa, jangan kita rasa habis harta benda aku, jangan. Tetapi ingat, wahai para suami, wahai orang lelaki di kalangan kita ni, bila kita belanja di kalangan keluarga kita, semuanya ganjaran-ganjaran ini Allah akan tulis untuk diri kita, dan kita senang untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti.